laksa perantauan. Sekarang ni kita nak masak laksa. Let's go. Ikan. Tu ni pedas tu. Sama sangat tak satu genggam. Lagi satu sudu yang nak masukkan dalam. Ini. Part yang paling menyampah sekali adalah berisikan. Kita nak keluarkan ikan. Selalu kat Malaysia ada orang tolong. Kat sini tak ada guys. Buat sendiri. Ini. Kuatnya bau dia. Saya dah blend isi ikan. And sekarang ni saya nak ambil kuah ni untuk saya blend nenas pula. They all look the same. Kita masuk laksa. Laksa is done. Laksa perantauan. Let's try. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.